Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini cikgu ada bawa sarapan sedap. Pibot tahu ini kuih apa? Donat! Jom kenali nombor sifar. Jom kita kira sama-sama. Ada berapa donat di sini? 1, 2, 3. Betul, ada 3 biji donat. Nyam-nyam. Cikgu bagi 1 pada Pibot. Sekarang, tinggal berapa donat dalam piring? 2. Cikgu laparlah. Cikgu makan 1 lagi. Tinggal berapa sekarang? 1. Alamak, donat terakhir pun cikgu dah makan. Sekarang, cuba tengok piring ni. Ada donat lagi tak? Habis. Betul, piring ni dah kosong. Tiada apa-apa. Bila tiada apa-apa, kita panggil nombor itu sifar. Jom kita tulis nombor sifar sama-sama. S-I-F-A-R. Sifar. Tangan kanan cikgu ada 1 pen. Tangan kiri cikgu ada berapa pen? Sifar. Tak ada. Hebat semua. Mana satu bekas yang sifar? Kanan atau kiri? Kanan. Betul. Sebab ia kosong, nilainya sifar. Mana satu bekas yang sifar? Kanan atau kiri? Kiri. Betul. Sebab ia kosong, nilainya sifar. Hebat semua. Hari ini kita dah kenal kawan baru. Nama dia Sifar. Ingat, sifar itu kosong. Tahniah murid-murid semua kerana telah mengenali nombor sifar. Jumpa dalam misi nombor seterusnya. Jumpa lagi.